Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Fatimah binti Ishak dari Sekolah Kebangsaan Permatang Raja. Kod sekolah ABA 6057. Bayangkan kawan-kawan, sebuah kapal gergasi yang sangat besar diperbuat daripada kayu jati terbaik, dilengkapi dengan meriam-meriam gangsa yang berkilat. Belayar megah membelah ombak samudera. Inilah dia, Mendam Brahi, kapal perang diraja yang menjadi simbol kehebatan nenek moyang kita. Hari ini saya ingin membawa kalian berlayar bersama sebuah buku yang sangat luar biasa bertajuk Mendam Brahi, Kemegahan dan Keagungan Bangsa Melayu di Lautan. Nukilan penulis Tersohor Ibnu Ibrahim At-Tawari. Buku ini menceritakan tentang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, terutamanya dari sudut teknologi maritim atau ilmu kelautan. Apa yang menarik perhatian saya dalam buku ini? Kapal yang luar biasa. Mendam Brahi bukan sekadar kapal biasa. Ia adalah supership pada zamannya. Penulis menceritakan dengan terperinci bagaimana kapal ini dibina dengan kepakaran jurubina tempatan yang sangat mahir. Kapal ini membuktikan orang Melayu dahulu adalah jurutera laut yang hebat. Wira di balik tabir. Selain kapal, buku ini mengangkat kisah para pelaut dan pahlawan yang mengendalikan armada ini. Mereka sangat mahir membaca bintang di langit dan memahami arus laut tanpa menggunakan teknologi moden seperti GPS kita hari ini. Kedaulatan tanah air. Melalui buku ini, kita dapat melihat bagaimana armada laut yang kuat menjadi pelindung kepada kemakmuran perdagangan di Melaka. Tanpa kekuatan di laut, kestabilan negara sukar dikekalkan. Kawan-kawan, ada banyak mutiara hikmah yang saya perolehi daripada naskah ini. Pertama, hargai warisan bangsa. Kita perlu bangga kerana nenek moyang kita bukanlah bangsa yang lemah. Mereka adalah penakluk samudera. Ini sepatutnya membakar semangat kita untuk menjadi hebat dalam bidang yang kita ceburi. Kedua, kepentingan ilmu pengetahuan. Kehebatan Mendam Brahi tidak akan wujud tanpa ilmu matematik, fizik dan astronomi. Jadi, kalau kita nak bina kapal kejayaan kita sendiri, kita mesti rajin belajar. 3. Kerjasama pasukan. Sebuah kapal yang besar tidak akan bergerak tanpa kerjasama anak kapal. Begitu juga kita di sekolah. Kita perlu saling membantu untuk mencapai kejayaan bersama-sama. Sebagai penutup, buku Mendam Brahi ini benar-benar membuka mata saya bahawa sejarah kita sangat kaya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ia bukan sekadar tentang cerita kayu dan layar, tetapi tentang jiwa sebuah bangsa yang merdeka. Rakan-rakan, mari kita baca buku ini dan jadikan semangat Mendam Brahi untuk kita terus maju ke hadapan. Ingat, lautan ilmu itu luas. Mari kita teroka bersama-sama. Sekian, terima kasih.